Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh cakap dengan Cik Azhar? Ya, saya. Cik Azhar, nama saya Dr. Wahab. Ya. Saya telefon daripada klinik. Oh. Okey, akak awak Ashika, Aha. dia ada bagi tahu saya yang awak ada masalah bisul, betul ya? Betul. Masalah bisul kat mana tu, Cik? Dekat ketiak ni. Dekat ketiak kanan ke ketiak kiri? Ketiak kanan ni. Lama dah ada masalah tu? Lama dah ni. Tahu tak apa punca masalah sakit bisul di ketiak tu, Cik? Tak tahu pula saya. Kenapa tu Sekarang dia macam mana? Dia ada nanah ke apa ke? Ada darah ke? Itulah dia dah tu lah sakit lah ni. Habis ketiak awak memang tak boleh bergerak ah? Tak boleh. Saya nak kadang kepit ke orang dah susah dah ni. Oh, saya dapat rasa. Macam ni, Cik Azhar. Minta maaf saya tanya Ya, boleh. Okey, ketiak awak ada bulu tak? Ada lah. Ada bulu. Dekat bahagian bisul tu memang betul-betul dekat bahagian bulu ke atau macam mana? Dia kena juga tu. Dia kena juga itulah masalahnya tu. Kita takut ada kuman lah dekat bulu-bulu ketiak awak tu. Oh, ya doktor Ya. Habis saya nak buat macam mana ni doktor? Okey, awak ada shaver tak sekarang? Ada. Okey, boleh dapatkan tak shaver tu? Boleh ambil tak kejap? Sekejap Baik. Okey dah. Baik, awak dah buka baju belum? Dah. Okey, macam ni. Pertama sekali apa yang saya suruh awak lakukan, Ya doktor. awak shave bulu ketiak awak. Oh, saya shave Ya. Ni kalau saya shave ni kena pula kat bisul ni. Okey, cuba elakkan daripada terkena bisul sebab takut dia meletup. Ya. Okey, saya cuba Sekarang. Oh, Cik Azhar, saya tak dengar. Saya takut awak tipu saya. tak dengar. Boleh tak awak letak telefon tu dekat ketiak awak sambil awak shave? Oh, okey. Dengar. Dah shave dah? Saya dah shave dah ni. Licin tak? Licin ni, sakit ni. Ya, tahan sikit. Kasih kemas sikit, Cik Azhar. Kemas sikit Tahan Okey. sikit. Sakit? Okey. Sakit. Sakit ni doktor. Sekarang ni, ambil shave tu. Ya. Awak shave ketiak belah kiri pula. Kenapa pula ni doktor? Okey, kalau awak nak tahu mengikut saintifik, bulu ketiak kanan dengan bulu ketiak kiri, dia ada hubungan. So, kalau kuman tu, kemungkinan besar dia akan ada efek juga. So, kalaulah ada masalah dengan ketiak, kita kena shave kedua-dua bahagian lah, kanan dan juga bahagian kiri. Macam tu bunyi dia ni. Kita cuba. Awak jangan bimbang lah sebab bulu ketiak tu akan timbul balik lah. Okey. Okey. Saya shave Saya rasa yang ni cepat sikit kot. Okey dah. Tujuan saya call ni untuk saya ajar awak shave ketiak saja. Itu aja. Ya, saya. Habis bisul saya ni apa cerita ni? Bisul awak insya-Allah dia akan baik dan awak boleh dapatkan di rawatan klinik yang berdekatan lah sebab dalam telefon saya tak boleh nak ajar, Cik Azhar. Awak ni doktor betul ke? Betul main ni. Betul. Dia tadi buat panjang simbang-simbang saya ni dah sakit ni, bisul kat ketiak ni. Tapi dah lapang kan sekarang? Lapang apa? Yelah, dah tak ada bulu ketiak yang lapang ni. Awak ni. Saya minta maaf, Cik Azhar. Itu memang dia punya cara sebenarnya. Betul-betul lah dia ni. Siapa ni? Saya doktor, Cik Azhar. Awak ni doktor apa ni? Cik Azhar, nama saya Dr. AG dari Hot FM.